Penipuan pelaburan atas talian adalah satu masalah yang serius. Penipu menggunakan taktik yang licik untuk memperdaya orang ramai supaya menyerahkan wang susah payah mereka. Pesara amat mudah terdedah kepada penipuan ini. Dalam satu kes baru-baru ini, seorang pesara Malaysia yang berusia 73 tahun kehilangan RM459,000 akibat skim pelaburan saham atas talian yang tidak wujud. Pesara tersebut didekati oleh penipu melalui platform media sosial. Penipu menjanjikan pulangan yang tinggi dan memberikan dokumen palsu. Mempercayai ia sah, pesara itu memindahkan simpanannya. Hanya selepas tidak menerima pulangan yang dijanjikan, barulah mereka menyadari bahawa mereka telah ditipu. Penipu menggunakan media sosial, laman web palsu, malah menyamar sebagai institusi kewangan yang sah. Berwaspadalah terhadap risiko, dan ambil langkah untuk melindungi diri anda. Hanya melabur melalui platform dan institusi kewangan yang bereputasi. Ingat, jika ia kedengaran terlalu baik untuk menjadi kenyataan, ia mungkin penipuan. Penipuan Gigamax adalah contoh utama kesan buruk penipuan pelaburan atas talian. Penipu mencipta platform pelaburan palsu yang dipanggil Gigamax, menjanjikan pulangan yang tinggi ke atas perdagangan mata wang kripto dan forex. Mereka menggunakan laman web dan bahan pemasaran yang kelihatan profesional untuk kelihatan sah. Mangsa menerima penyata akaun palsu yang menunjukkan keuntungan yang mengagumkan. Walau bagaimanapun, platform itu adalah palsu dan penipu memindahkan dana tersebut ke akaun mereka sendiri. Apabila mangsa cuba mengeluarkan keuntungan, permintaan mereka ditolak dan penipu menghilangkan diri. Ini menunjukkan betapa pentingnya usaha wajar yang teliti sebelum melaburkan sebarang wang. Penipuan pelaburan atas talian adalah wabak global yang menjejaskan individu merentasi sempadan dan benua. Penipu sering beroperasi dari negara yang mempunyai peraturan yang longgar atau penguatkuasaan yang lemah. Kerjasama antarabangsa antara penguatkuasa undang-undang, pengawal selia kewangan, dan syarikat teknologi adalah penting. Perkongsian maklumat dan risikan adalah penting untuk mengenal pasti dan menangkap penipu. Melindungi diri anda daripada penipuan pelaburan atas talian memerlukan kewaspadaan, sikap skeptikal, dan berhati-hati. Berikut adalah beberapa petua penting untuk melindungi kewangan anda. Sahkan peluang pelaburan melalui sumber rasmi seperti Suruhanjaya Security Malaysia. Berhati-hati dengan tawaran yang tidak diminta, terutamanya yang diterima melalui email, media sosial, atau panggilan telefon. Penipu sering menggunakan taktik tekanan tinggi dan menjanjikan pulangan yang tidak realistik. Dapatkan nasihat profesional daripada penasihat kewangan yang berkelayakan. Lindungi maklumat peribadi anda atas talian. Berhati-hati tentang berkongsi maklumat peribadi atau kewangan di laman web yang tidak selamat atau dengan individu yang tidak dikenali. Penipu boleh menggunakan maklumat ini untuk mencuri identiti anda atau mengakses akaun anda. Laporkan aktiviti yang mencurigakan kepada pihak berkuasa dengan segera. Hubungi polis, Suruhanjaya Security Malaysia, atau institusi kewangan yang berkaitan. Kekal dimaklumkan tentang penipuan terkini dan cara untuk mengelakkannya. Membanteras penipuan pelaburan atas talian memerlukan usaha bersama daripada individu, pihak berkuasa, dan syarikat teknologi. Penguatkuasaan undang-undang yang dipertingkatkan adalah penting. Kerjasama antarabangsa adalah penting untuk mengesan penipu yang beroperasi merentasi sempadan. Peraturan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah dan menghalang penipuan pelaburan atas talian. Syarikat teknologi boleh melaksanakan langkah keselamatan untuk mencegah serangan pancingan data dan menutup laman web palsu. Kempen kesedaran awam adalah penting. Kerajaan, institusi kewangan, dan agensi perlindungan pengguna perlu mendidik orang ramai tentang risiko dan strategi pencegahan. Sokongan mangsa adalah penting. Berikan mangsa sokongan, sumber, dan akses kepada bantuan undang-undang.